Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul mengkaji satu qasidah yang sangat terkenal. Qasidah yang sangat masyhur dan dibacakan khususnya kepada umat Islam di Asia Tenggara. Qasidah yang sering kali dilantunkan oleh para munsyidin khususnya pada acara-acara ataupun majlis-majlis maulid. Ala wa huwa qasidatu al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad al-Busiri, iaitu qasidah yang dikarang sendiri oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri yang dikenali sebagai Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Ramai daripada kita lebih mengenali qasidah ini dengan panggilannya Al-Burdah. Qasidatu Al-Burdah lil Imam Al-Busiri. Maka insya-Allah pada video ini dan video-video yang akan datang kita akan membahaskan dengan lebih mendalam, dengan secara terperinci apa yang ada ataupun apa yang terkandung di dalam bait-bait yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Sebelum kita melangkah dengan lebih lanjut, alangkah baiknya jikalau kita berkenalan dulu dengan Al-Imam Al-Busiri, pengarang sendiri kepada qasidah ini. Al-Imam Al-Busiri ataupun nama penuhnya kita panggil Muhammad bin Sa'id bin Hamad As-Sanhajiyu Al-Busiriyu. Imam yang lahir pada tahun 608 Hijrah dan meninggal ketika umurnya 87 tahun pada tahun 696 Hijrah, bertempat di Al-Iskandariyah. Al-Imam Al-Busiri terkenal dengan kesastraan beliau dan beliau merupakan cendekiawan yang mendalami ilmu bahasa Arab. Banyak daripada karangan-karangan ataupun karya-karya beliau yang mungkin sahaja kita bacakan tetapi kita tak mengetahui bahawasanya yang mengarang itu adalah Al-Imam Al-Busiri. Termasuk daripada karangannya adalah qasidah Al-Burdah. Juga beliau mengarang Al-Mudhariyah fi madhi khairil bariyah. Itu banyak daripada kita yang baca untuk terkadang untuk selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam saat kita menghadapi musibah dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Busiri juga mengarang qasidah yang bertajuk ataupun dipanggil dengan Al-Hamziyah ataupun Al-Hamaziyah. Itu juga daripada karangannya Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Okey. Sekarang sebelum kita mendalami ataupun mengkaji bait-bait Imam Al-Busiri, mari kita membahas tajuknya dahulu, iaitu Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Yakni Al-Kawakibud Durriyah, bintang-bintang ad-durriyah yang berkilau fi madhi khairil bariyah, di dalam memuji khairil bariyah, sebaik-baik manusia, yakni Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka asal ataupun bagaimana mulanya cerita karangan qasidah Al-Burdah ini adalah ketika itu Al-Imam Al-Busiri ditimpa sakit. Ada yang mengatakan bahawasanya beliau menghidap penyakit ataupun lumpuh setengah badan. Maka ketika itulah beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarang qasidah Al-Kawakibud Durriyah ini. Maka setelah mana beliau selesai daripada karangannya, beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi
lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menyapukan tangan beliau yang baginda yang mulia ke badannya Al-Imam Al-Busiri, tempat di mana lumpuhnya badan ataupun lumpuhnya anggota badan Al-Imam Al-Busiri. Maka ketika bangun, sembuh Al-Imam Al-Busiri daripada penyakit tersebut. Tapi perlu kita ketahui, banyak daripada kita memanggil Al-Kawakibud Durriyah ini ataupun lebih terkenal dengan namanya Al-Burdah. Maka menjadi persoalan kepada kita, apa yang menyebabkan manusia ataupun orang-orang memanggil Burdah ni? Kenapa bukan dipanggilnya Al-Kawakibud Durriyah? Al-Burdah kerana dipanggilnya Al-Burdah kerana dalam satu riwayat ataupun cerita lain bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri memasangkan burdah ataupun kita kenali sebagai selendang, shawl mungkin, kepada lehernya Al-Imam Al-Busiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyarungkan ataupun memakaikan sendiri kepada Al-Imam Al-Busiri. Oleh kerana itulah beliau sembuh daripada penyakit. Lantas ketika mana diketahui cerita ini, itulah yang menyebabkan orang ramai memanggil qasidah ini dengan namanya Al-Burdah. Dan jelas lebih mudah di dalam lisan untuk menyebut Al-Burdah berbanding dengan Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Itu adalah sebab kenapa dikarangnya qasidah tersebut. Kemudian qasidah Burdah ini mempunyai 160 bait. Ada bait 160. 160 ini dibahagikan menjadi 10 fasal. Jadi fasal pertama ada tajuk lain, fasal kedua ada tajuk tersendiri, macam gitu. Untuk tajuk yang pertama itu Al-Imam Al-Busiri memulakan dia punya qasidah dengan Al-Ghazal. Kita sebutnya Al-Ghazal. Al-Ghazal ni lebih kepada kita terjemahkan dengan puisi cinta ataupun rayuan. Al-Ghazal. Jadi mungkin menjadi persoalan kepada kita, kenapa Al-Imam Al-Busiri, kan tadinya jikalau kita ingat kembali bahawasanya tujuan asal ini adalah untuk memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas mengapa Al-Imam Al-Busiri menggunakan Al-Ghazal, yakni rayuan, puisi cinta di dalam memuji baginda sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak Al-Imam Al-Busiri langsung terus memuji baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya akan kita jawab pada episod akan datang, insya-Allah subhanahu wa ta'ala.